tampak berat tapi dilaksanakan dengan cukup baik. Dengan kemas lah. Dengan kemas. Sekarang ni adakah Dangerous Grass sebagai map yang terakhir? Tak pasti bro. Kalau kita melihat sekarang ni mungkin Bukan Flying juga. Cloud. Flying Cloud ada ni langsung tak Dangerous Grass. Tak ada harapan pada hari ni. Tak mengapa. Okay, so Hari esok masih lagi ada. Tapi Flying Cloud menjadi tempat temu janji perlawanan terakhir Team A menentang dengan Aero Sport, di mana kedua-dua pasukan boleh bermain dengan lebih agresif lagi kerana mereka mampu untuk kembali kepada laning masing-masing dengan lebih pantas. Tapi itu bergantung. oh, mereka dapat Lunox dan juga Aya terus. Mereka trade dengan pengambilan Cici juga untuk Team Ray. Dan sekarang ni bagi pasukan Aero, mereka boleh saja nak secure Kalia. Tapi Team Ray cakap mesti takkan mereka nak lepas Kalia kan. Bahaya kalau Hero dapat Kalia. Ya, Kalia Lunox. Combo yang menarik. Tapi Cici dah ada kat sini. Sekurang-kurangnya boleh tunjukkan yang Cici ni fleksibel. Bisa ambil Kalia ya, Team Ray. Kalia Kimi. Kalia Kimi not bad. Yes. Betul? Kalia Kimi. Ataupun kalau orang nak save Kalia Jushin. Daripada sudut damage tu agak merisaukan. Tapi Sin Shin bersama dengan Chusin yang telah pun dipamerkan sekali lagi dibawa masuk oleh Team Wei. Kita kena melihat adakah damage mencukupi bagi mereka nanti. Tapi kenapa diorang tak ambil Lancelot Saya pun tertanya-tanya sebab Dia okey je. Yusufin tu sebab dia akan open Cici tu dekat goal tau. ya betul. Flexible. Betul juga. Kalau Lancelot tu dah nampak macam Berat sikit lah. Esmeralda. Saya rasa macam Aero pun yakin bahawa Cici tu akan ke goal. Jadi mereka ambil je Esme. Tapi apa jawapan yang akan disediakan oleh Team Wei untuk mereka memastikan mereka ada damage yang mencukupi untuk menjatuhkan Esmeralda ini? okay, sekarang mereka dah ada Cici. Cici mungkin pergi kepada goal lane. Cici kalau Mid laner pula adalah utility. Jadi kalau harapan damage hanya datang daripada Yi Sin Shin, agak berat untuk menjatuhkan Esmeralda sebenarnya. sebab kalau mereka ada Kimi, that different story. Dia rasa Cici okey je lawan Esme. Kalau saya sebenarnya. Boleh cuma bagi pendapat saya lambat. Lambat sebab Cici pun main kat good lane. Kalau ni Cici good lane. Betul. Tapi sebab kat Cici Golden dia dah dapat banyak item dulu. Kemungkinan besar boleh. Tapi kena bergantung harap juga dekat Esme untuk menjadilah. Tak jadilah kalau Esme tu menjadi, susah juga sebenarnya Cici untuk menutup gerakan daripada Esmeralda. But I setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kara Kori Sultan tadi, di mana kalau nak lebih selamat mereka kena dapatkan hero burst juga untuk bersender Esmeralda. Sebab bayangkan ini cuma satu tau Esmeralda. Macam mana kalau ada banyak lagi hero yang diambil keras oleh pasukan Aero selepas ini. Tapi walau bagaimanapun saya rasa agak bahaya kalau mereka biarkan chip lepas. Sebab chip boleh digunakan oleh Zakif dengan cukup cemerlang. Even Nova pun boleh gunakan chip dengan baik. Itu juga satu perkara yang kita tak boleh nak ambil mudah perkara tersebut. Ruby telah pun dah tunjukkan untuk banning yang terakhir daripada pasukan Aero Esports. Sekarang ni untuk Team Ray, hero yang mereka kena ban keluar selepas ini mungkin berikan fokus kepada satu lagi hero, Zeki. Hylos. Semalam ketika mereka menewaskan Homeboys menggunakan Jushin, apa jawapan daripada Zakif adalah tunjukkan Hylos. Itu mungkin akan menjadi jawapan yang mudah kepada mereka. Cuma kita kena melihat Lunox ini adakah akan berdikari untuk melaksanakan setup secara tersendiri ataupun akan dibantu dengan single target lock. Itu antara sebab kenapa Kalia telah pun di-ban keluar oleh Kimi dalam ban yang keempat. Tapi Cloud nampaknya masih lagi memberikan fokus yang lebih tinggi lagi kepada Kusei. Okay, pick yang keempat daripada Aero Esports. Kalau apa yang berlaku pada hari semalam akan dilakukan sekali lagi, Zakif akan ambil Hylos. Kalau tidak, mungkin mereka nak dapatkan target yang cuma masalah problem bila ambil Hylos. Opponent ada Cici, jadi sikit berbahaya. Jadi biasa jangan mereka tekan Grok. Kalau saya tak suka sangat ambil Hylos. Dia boleh lawan dengan Jushin tapi juga dia ada Cici. Jadi ulang balik je statement tu. Ya. Tidak apa-apa lah. Sebab tu lah nak highlightkan balik point itu. Dan ya, untuk Team Ray mereka kena ada dua lagi hero yang boleh start untuk masuk dengan Yushin.
ataupun setup menggunakan isu punya setup. How about Chow dekat sini bagi Nova Escobar? Chow boleh, cuma Khalid follow up itu mungkin akan menjadi cabaran. Dan ya, Khalid dibawa masuk, ini membolehkan mereka mempunyai sikit sebanyak damage, tapi itu lebih kepada fasa early game sahaja. Late game mungkin sedikit sukar. Dan dengan adanya pengambilan Yuanus, sustainability telah pun dimiliki kepada Team B dan jelas PJ akan pergi ke arah goal lane. Kalau ada Esmeralda masih lagi meletakkan Uranus gitu, nak tengok macam mana apa yang dilakukan oleh pasukan daripada Team B ini untuk pick yang terakhir daripada Hero Esport. Sekarang ni mereka memerlukan pemain di bahagian gold lane yang saya jangkakan marksman. Kalau ikutkan dekat sini lah, yang nampak macam sesuai Bruno lah dengan Cici kan. Pin, wow. Pin pun not bad. Dia kena ada Lunox, tak perlu sangat marksman pun okey je. Sebab kelima-lima ahli pemain Team A, kita boleh katakan berjarak dekat. Yep. Jadi counter dive ataupun high gun hero goal lane dengan Bane ini cukup mengganggu Team A nak bermain agresif seperti yang diingini. Dan tak dilupakan juga dengan burst damage yang dimiliki, mereka mampu untuk melenyapkan Uranus dengan begitu pantas. Tapi sejujurnya daripada sudut damage, Hero Esport tak risau selagi adanya Lunox. Ya, itu yang akan kita saksikan bagaimana Lunox adalah kelebihan apabila beliau berada di bahagian hadapan. Dia mampu untuk regen. Ya, seperti tersebut, itu antara benda yang buatkan kenapa komposisi daripada Hero Esport tampak lebih menakutkan berbanding dengan Team Ray. Tapi dengan adanya pushing capability yang boleh dilakukan oleh Hero Esport, mungkin kemenangan di match ataupun game yang ketiga ini bakal berpihak kepada mereka. Itu yang kita akan saksikan. Tapi sekarang kita masih nampak dia menggunakan Purify di dalam perlawanan ketiga ini, mungkin untuk mengelakkan stun yang lama dengan Tectonic Charge. Tapi saya menjagakan dia akan gunakan Flicker untuk bergerak dengan lebih ataupun sedikit agresif. Kusir menjaga kawasan cutting lane, tapi dia seorang jadi tak boleh buat apa-apa. Lawan Khalid dengan Cici memaksa mereka untuk hilang. Bukan hilang lah, tapi biarkan kawasan mereka dijajah. Ya, dan berdasarkan drafting yang dilengkapkan oleh kedua-dua pasukan, sepatutnya Team A bermain dengan cukup agresif. Dimulakan sekarang di bahagian tengah. Sakit damage yang dikeluarkan oleh Kim juga setelah tadi. Jowem cuba untuk mendapatkan farm tapi tidak berjaya. Zakif menerima damage yang agak tinggi. Sekarang ni Kim terpaksa flicker selepas menyaksikan tekanan daripada hero pasir, iaitu Khalid daripada Nova Escobar. Juga damage yang boleh dikeluarkan daripada Yoyo Jom seperti pun cukup mengerikan. Sebab dia tak ada level 4 lagi, jadi dia tak boleh nak buat apa-apa. Tak boleh gunakan brilliance beliau untuk melarikan diri. Tapi lihat bagaimana tekanan diberikan daripada Smooth hadap dari bahagian bawah. Itu sebagai satu indikasi bagaimana Smooth dah ready untuk cari dia punya snowball effect. Ya, dan kalau kita bercakap daripada sudut scaling dekat sini, Hero Esport yang mempunyai kelebihan Smooth. Okay, boleh survive lagi. Tapi itu nampak sekarang ni tekanan diberikan juga kepada Smooth. Cuba untuk survive. Masih lagi ada flicker. Tapi 2 lawan 1, not the problem untuk Smooth. Ya, tapi walaupun masih good info bagaimana yang semua masih lagi mampu untuk bertahan. Walaupun dah ada dah ada ulti. Satu lagi hit diperlukan, berjaya. Malah Purify juga dipaksa tekan. Kim akan dihilangkan dekat bahagian tengah. Satu dapat EXP, satu dapat mid lane. Ya, tapi informasi adalah Hazel telah menggunakan Retribution. Peluang terbaik untuk Team B mendapatkan turtle yang pertama ini dengan pantas sebelum cooldown Hazel Retribution dimiliki semula. Gerakan cuba untuk dapatkan seorang pemain berjaya untuk dipatahkan oleh pemain daripada Hero Esport. Namun begitu, Turtle akan menjadi fokus utama buat kedua pasukan. Dengan kita Retribution pastinya akan mengganggu sikit sebanyak gerakan yang dilakukan oleh Hero Esport. Dan Error 4-4 tanpa sebarang masalah tidak akan mengambil ataupun mempersia-siakan peluang tersebut untuk securekan turtle pertama buat mereka. Ya, dan sebenarnya F4 juga menyimpan Retribution untuk membenarkan beliau mungkin melaksanakan jajahan selepas ini ataupun mempercepatkan lagi kadar farming untuk memberikan tekanan lebih tinggi lagi kepada Hazel. Lihat, mereka meninjau kawasan jungle. Mereka tak nak Hazel Slayer. Itu seakan-akan kunci kemenangan Team B untuk pusingan yang ketiga ini. Betul. Tapi nampak sekarang ni Nova Escobar akan diperangkap terus ulti untuk melarikan diri.
Sekurang-kurangnya mereka tidak perlu untuk ataupun dia tidak perlu untuk gunakan flicker. Ya, banyak cooldown dia berbeza pada gunakan flicker serta tadi. Alright, masih lagi 1-1. Kita dah hampir masuk minit yang keempat. Pasukan daripada Team Ray dan juga Aero Esports nampaknya menggunakan masa yang diberikan. Move! Nyawa yang agak rendah flicker. Cuba untuk larikan diri. Polis namun balik ke belakang. Percobaan untuk outplay tidak berjaya. XP lane pasukan Aero hilang nyawa sekarang ini. Team Ray tidak ada apa-apa sebarang kill yang mereka hilang dekat bahagian atas. Walaupun pada peringkat awal masih lagi memerlukan 2 orang pemain dari Calvin telah dilepaskan oleh Kusei. Nampak macam Jom tak menghadapi masalah yang agak besar untuk berhadapan dengan Bin ini. Dapat bawah. Ya, goal plating diratah dan juga menara di bahagian bawah juga berjaya dijatuhkan. Itu akan membebaskan ada untuk memberikan tekanan di bahagian yang berbeza juga. Tapi kita kena melihat bagaimanakah pergerakan agresif dari tim ini. Adakah akan diteruskan ataupun tidak. Kusei menghadapi sikit banyak masalah di bahagian atas. Move menjadi target. Terus sahaja ulti hilang lagi semua sekarang ini 0-2-1. Mereka tahu bahawa kalau biarkan semua untuk mendominasi agak bahaya. Kim Alamak, terpaksa untuk Chaos Assault dan flicker brilliant untuk survive. Tapi nampak bagaimana serangan yang dikeluarkan, tekanan yang diberikan oleh Team Ray terlalu besar buat Aero. Hazel Mungkin dalam bahaya sekarang ini. Yang adanya Ogi Shot di kill, mudah saja kena pancing. Jowem terselamat. ya, tapi kedua-dua jungler juga tidak memiliki retribution buat masa kini. Jadi mungkin Turtle ini diperlahankan terlebih dahulu. Namun begitu, Team Ray daripada tadi meninjau kawasan jungle milik Hazel, tidak membenarkan beliau untuk mendapatkan farming dengan kadar yang lebih selesa. Tapi bukan saja kepada Hazel, juga tekanan kepada semua Zekif yang agak rendah. Betul. Tapi masih lagi tenang, tidak untuk menggunakan flicker bagi melarikan diri. Hal ini Turtle akan berpihak kepada pasukan Team Ray. Dua Turtle berpihak kepada mereka. Aero sekali lagi dalam game ni kita nampak mereka tak boleh nak agresif sangat. Mereka punya pergerakan terlalu ataupun sebenarnya boleh paksa untuk menjadi pasif sedikit. Zakyuti Crimson Beacon untuk meloloskan diri daripada situasi yang berbahaya. Mobile Escobar juga terbang dan Jerong tu hanya memakan Jowem. Bahaya sebab dia baru gunakan dia punya quick sand gun dan suddenly tiba ada pula Deadly Cast tersebut. Tak nak dia terpaksa gunakan Raging Sandstorm kita boleh melarikan diri. Dan kita lihat bagaimana Zekif cuba untuk menada damage, tapi damage yang boleh dikeluarkan oleh dia pada saat ini agak sakit. Ya, begitu sustain memberikan tekanan zoning kepada bahagian atas. Sakit betul. Tapi Nova Escobar berjaya juga untuk mendapatkan Zekif sebentar tadi. Semua juga hilang sebenarnya. Dua pemain yang sepatutnya kebal untuk Aero hilang di atas. Kali ni Team Ray pula menunjukkan aksi ganas mereka. 5 berbalas 1 pada minit yang ke-6 dan 3,000 perbezaan gol. Mereka dah slow build that kind of dominasi dan juga snowball untuk diberikan kepada ke-5 pemain pasukan Team Ray. Kawasan EXP semua tewas. Kawasan jungle Aero Esports Hazel terganggu. Kawasan gold juga Kusei tak berjaya untuk mendapatkan farming dengan lebih selesa lagi, menyebabkan 3 kawasan berbeza sedang dimenangi oleh Team Ray. Itu yang menyebabkan kenapa Team Ray mampu untuk bergerak dengan jauh lebih agresif lagi. Sekarang ini memberikan tekanan pula kepada bahagian tengah. Jarang kita lihat Bin kalah ni. Tapi lihat flicker yang dikeluarkan oleh Kusei sebentar tadi memakan diri. Kusei akan hilang, Zekif juga akan ikut akan turut ikut sama. Dua pemain laki dan laki trade mereka. Dua dan tak ada siapa untuk pasukan Team Ray. Dua mati, tak ada siapa untuk Team Ray. What happened untuk Aero di game yang ketiga ini? 2 perbezaan level di antara kedua-dua jungler untuk Aero 404 dan juga Hazel. Tetapi 2,000 gol juga yang memisahkan Aero 404 dan juga Hazel buat ketika ini. Dan ditambahkan lagi dengan pengambilan Turtle yang terakhir. Agak sukar Hazel untuk mengejar semula. Apa lagi yang kita boleh harapkan sekarang ni untuk Aero? Mampu atau tidak mereka boleh menang dalam game ini? Ini game yang cukup penting untuk mereka ni. Okey. Tak nak mereka kena fikir sama ada playoff atau tidak. Mereka kena fikir menang game ini terlebih dahulu. Itu yang paling penting sekarang ni. Sebab kalau tidak, walaupun pada hari esok, as this current moment, kalau mereka kalah sekalipun, mereka kena mengharapkan yang SRG menang 2-0. Menang. Yes, betul. Mereka tak boleh mengharapkan SRG menang 2-1.
itu akan terus berpihak kepada Untitled. Tapi 6,000 sekarang ni guys, perbezaan gol. Blade of Despair dan juga Hunter Strike disiapkan sekarang ini. Jauh dekat bahagian atas, dia poking damage terhadap Smooth dan flicker daripada Norman Escobar. Berjaya untuk dapatkan Kusei, tapi tiada damage follow up seterusnya. Zekio dalam bahaya. ZQT akan dikorbankan terlebih dahulu. Hazel cuba untuk mencipta kejutan, tapi tiada yang dikorbankan untuk pasukan Aero. Seorang pemain ditumbangkan untuk pasukan Team Ray. Mid laner mereka berjaya juga untuk dicari selepas 7 minit permainan. Itu satu momentum ataupun satu setup yang baik dilakukan oleh Team Race tadi untuk cuba mendapatkan Kusei, tapi Kusei nampak lebih berhati-hati. Dia tak ada pun dia punya flicker masa tu. Tapi sebabkan gerakan yang baik dilakukan oleh pemain tersebut, berjaya untuk menyelamatkan diri beliau. Masih lagi ada Daily Cash untuk menyelamatkan ataupun memberi masa sedikit supaya rakan-rakan beliau memberikan bantuan. Dan walaupun Aero Sport dalam posisi kalah buat ketika ini, ketinggalan, namun begitu kemampuan mereka nak melaksanakan pertahanan Clearance Wave sebenarnya agak kuat. Terutamanya selagi Bane masih lagi ada, masih lagi hidup, Deadly Catch mampu untuk membelikan masa yang sangat-sangat dimiliki oleh Aero Sport. Bukan sahaja kepada Kusei, tetapi juga kepada Kim, Lunox untuk mendapatkan farming. Lunox daripada Kim kali ni agak sedikit pasif. Dia tak ada siapa nak set up dekat dia juga. Dia tak boleh nak gerak solo. Dia nak survive solo boleh, tapi untuk initiate, untuk cuba berikan tekanan agak sangat sukar. Combo yang kurang menjadi untuk Aero Sport. Sangat-sangat kurang. As individu kita percaya dia orang mampu lakukan, tapi secara berkumpulan, cara untuk melakukan combo untuk menangkap at least seorang pemain daripada tim ni dapat gagal dilakukan oleh mereka. Tapi kita juga kena memahami sememangnya Team Way yang mempunyai pulse spike dengan lebih awal lagi berdasarkan drafting mereka. Jadi sewajarnya ini yang berlaku, ini yang perlu dilaksanakan oleh Team Way untuk kekal dominasi. Tapi Mountain Shaka yang begitu cantik tidurlah terkena stun sebentar tadi, tapi tak ada follow up. Tak apa, tak ada follow up, tapi itu amaran untuk pasukan Aero sebenarnya. Cukup menyakitkan. Satu lagi inner turret berjaya untuk ditumbangkan, hanya meninggalkan inhibitor sahaja sekarang ini. Oli defend dekat bahagian atas diaktifkan, tengah juga sama, meninggalkan hanya di bahagian bawah dipegang oleh Zekif sebenarnya sekarang ni yang cuba untuk melaksanakan gerakan flanking dekat bahagian belakang. Adakah akan berjaya untuk Zekif sebenarnya mencari Aero 4-4, mencari Jawab. Tapi tak ada siapa yang boleh ditangkap. Pertahanan sahaja yang boleh dilaksanakan oleh pasukan Aero 4-4, tapi ZQT lagi dan lagi hampir untuk dicari. Nasib baik ada Crimson Beacon. Kalau tak, dia akan menjadi mangsa yang agak mudah untuk ditumbangkan. Reset semula, kembali tenang. Sebab antara faktor yang kita bincangkan kepada Aero Sport adalah kemampuan mereka untuk melaksanakan pertahanan juga agak kuat. Jadi perlu diberikan tanda hormat oleh TB. Mereka tak mampu ataupun tak boleh nak melaksanakan dive secara tergesa-gesa, kerana itu mungkin akan didenda semula oleh Aero Sport. 7 berbalas 2 sekarang pada minit ke-11, hanya 2 kill saja diberikan kepada Aero Sport. Kalau kita melihat dari segi item, sepatutnya Kusei dah mampu untuk bergerak secara agresif. Bukan saja bergerak secara agresif, dia dah sepatut boleh solo survive dekat dalam lane ataupun tapi GG dalam hal ini juga bahaya untuk, ataupun sebenarnya dia tak boleh nak one shot siapa-siapa lagi Kusei sekarang ni, melainkan daripada Hero 4-4. Tapi terus sahaja terkena serangan. Lihat damage daripada Cici. Jawam sebentar tadi menekan Zekif, nyahunya dikurangkan bawah daripada separuh. Mungkin ini cubaan sepatutnya dilakukan oleh pasukan daripada Aero Esport untuk mengintai sekiranya mereka mampu untuk mengasingkan Aero 4-4 daripada mana-mana team fight. Sebab sekarang ni dengan 5-0-2 dia pun dah siapkan Malefic Roar beliau. Satu penetration yang sangat baik boleh dilakukan oleh pemain yang menggunakan Yushin ini. 9,000 gol memisahkan kedua-dua pasukan. Sekarang ini untuk Aero Sport fokus kepada kekuatan mereka yang masih lagi ada, iaitu kemampuan untuk melaksanakan pertahanan. Kemudian mereka boleh saja maafkan Team B melaksanakan kesilapan apabila mereka ingin melaksanakan serangan. Itu mungkin akan membenarkan Aero Sport mengejar perbezaan ekonomi, mengejar perbezaan itemization. Lot boleh saja dimulakan oleh Team B. Saya tak pasti adakah Aero Sport ini wajar untuk memberikan saingan. Ditangkap di kawasan luar, itulah yang ingin dicapai oleh Team B. Sebab
Mereka nak tembus benteng pertahanan inhibitor turret tersebut bukanlah perkara yang mudah. Tetapi untuk menangkap arrow di kawasan luar ini seakan-akan pilihan yang cukup lumayan. Zekif bukan akan didapatkan sekarang ni, terpaksa. Oh, sakit. Flicker juga. Terpaksa tu dikeluarkan tapi Zekif tetap juga akan dijadi oleh Jawam sekarang ini. Hazel dekat bahagian belakang. Tidak disedari, tapi kita nampak bagaimana pasukan Team Ray mereka memfokuskan kepada pengambilan mereka jumpa Team Ray ataupun sebenarnya mereka menjumpai Hazel. Jawam akan mengikat pergerakan tersebut. Okay, shadow kill, dia tak ada shadow. Alamak, dia cuba untuk lari. Tapi bye-bye. Hazel juga. Akan ditumbangkan. Ini kemenangan yang seakan-akan cerah, sudah terang lagi bersuluh untuk Team Ray. Ini yang saya katakan, tak wajar, tak patut mereka saing kepada lot tersebut disebabkan mereka kuat daripada sudut pertahanan. Sedangkan Team Ray beberapa kali mencuba untuk menebusi benteng pertahanan tersebut, gagal. Jadi sememangnya mereka nak menangkap Aero Esports di kawasan luar. Dan itu yang seakan-akan memberikan peluang kepada Team Ray mungkin untuk menghabiskan game ini. Wah, semakin lama semakin sukar. Semakin lama semakin malap peluang Aero Esports untuk dapatkan kemenangan. Malah peluang ke playoff nampak semakin lama semakin pudar, tapi mereka masih lagi belum berputus asa. Saya percaya Aero Esports mampu untuk melakukan sesuatu, tapi Team Ray juga seakan-akan ingin mengakhiri hari terakhir, game terakhir mereka dengan kemenangan. Benar sekali. No pressure langsung untuk mereka. Hazel akan dijumpai. Hazel akan hilang terlebih dahulu, tapi damage yang dikeluarkan oleh Kusir sangat-sangat besar tapi tidak cukup. Jawam akan dikorbankan. Masih ada. Sekarang ini diambang kekalahan. Team Ray seakan-akan juga akan menjadi siapa pemusnah harapan untuk Aero. Hanya Kim saja mampu untuk mengeluarkan damage output. Lot juga masih lagi berdiri. Semua mungkin akan ditangkap. Sakit, damage yang dikeluarkan terlalu besar. Tapi Zekif dengan adanya turning charge yang cukup menyakitkan, Kim tak dapatkan peluang untuk keluarkan damage. Aero dalam masalah yang besar. Crystal akan ditumbangkan 2-1 untuk Team Ray. Seakan-akan mengatakan kepada Aero bahawa kalian juga akan ikut untuk tidak bermain di playoff. Kalau aku tak boleh, korang pun tak boleh. This is how you say goodbye. Dengan kemenangan terhadap pasukan Aero Esports 2-1, mereka mengakhiri satu perjalanan di MPL dengan kemanisan. Walaupun tidak berjaya pergi ke playoff, pastinya kemenangan ini akan diingat sampai bila-bila. Walaupun sedikit terlewat, tetapi Team Ray membuktikan sememangnya mereka mempunyai potensi untuk menjadi pasukan yang kuat. Dan dengan ini secara rasmi, Homeboyz Monster Vicious telah pun melayakkan diri kepada playoff. Kini hanya tinggal dua pasukan yang akan merebut tahta ataupun peluang pergi ke playoff, sama ada Aero Esports ataupun Untitled. Tapi kita akan cakap dengan Puji terlebih dahulu. Apa yang nak burak dengan pasukan-pasukan ini? Jadi, mari kita tengok.